So spot 5 ni belah belakang ya. Siapa yang mana tahu lah belah belakang. Dia ramai ke belah depan? Belah belakang tak pergi. Ini belah belakang ni pun payung utama juga ni. Dia sebenarnya lorong ni. Lorong-lorong ni memang ada. Anak-anak ni lihat nak makan ibu dia. Aku jaga ke ibu dia yang besar ni. Kalau lihat nak makan ibu yang besar ni, organ ibu dia ni. Oi. Puluk siap. Ha? Boleh. Dapat? Ada?
rekod geng. Full lah. Full SD card full lah. Full tank. Kerana juga babun akhirnya nak balik dah ni. Tak rakam lah geng. Memang ada barang dah dalam-dalam ni. Ni terbukti dah geng. Ini telah terbukti. Dalam-dalam ni ada geng. Tengok. Bujang bukan anak ya. Tadilah dah lucut lah siko. Besar lah ni. Oi. Situ ya. Naik juga geng. Rasa mantap. Untuk hari ni ya. Untuk hari ni aku ingat dalam 700 gram lah. 7-800 lah. 7 hingga 800 gram. Situ kena geng. Tengok ada anak-anak. Mana lucut tadi. Sini baling pun kena. So spot 5 ni belah belakang ya. Siapa yang mana tahu lah belah belakang. Musim kemarau ni, masuk musim kemarau. So kenapa 5 tak habis? Barang luar masuk dan barang di spot memang ada tapi dia tak keluar. Dia duduk belah belakang. Ini di antara spot yang dia duduk belah belakang. Dia tak pergi ke depan. Orang macam ramai ke belah depan, belah belakang tak pergi. Ini belah belakang ni pun payung utama juga ni. Dia sebenarnya lorong ni. Lorong-lorong ni memang ada. Dia belum masuk lagi dalam ni. So ini dia ya untuk hari ni. Mantap. Strat. Okey geng, tamat sudah video aku untuk hari ni geng. Alhamdulillah. Spot 5 Spot 5 musim kemarau. Jadi apa yang dikatakan tu memang benar Tak ramai orang casting belah-belah dalam ni. Aku masukkan dalam. Ada naik besar. Saiz juga lah dia kategori saiz. Farid baru cuci depan sana. Pun tadi hari ni punya game ada lucut ya, ada lucut apa semua. Masuk dalam pun ada lucut. Seekor memang besar lucut tu. Jadi ini lebih kurang dalam 4 ekor macam tu lah. 4 ekor ni 5 ekor macam tu. Nanti last kali tengok hasil macam mana. Okay, sebelum tu jangan lupa korang subscribe, like, share dan komen. Subscribe dulu geng. Semua kita berjumpa lagi di video akan datang lebih menarik dan mencabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okay. Baik ni cukup lah. Baik kau. Saya selok lah ini.